Terima kasih, masih lagi terus bersiaran secara langsung. Kita bercakap tentang Up Masuk. Kita bercakap dalam debat Akademi Fantasia. Okey, tadi saya sebelum kita berhenti seketika tadi, saya ada katakan bagaimana agaknya perasaan pelajar yang ada yang telah merasakan mereka terus disokong oleh pengundi-pengundi mereka tiba-tiba menerima kehadiran pelajar yang tersingkir itu kembali. Bagaimana agaknya? Adakah ini satu keadilan bagi pelajar-pelajar itu? Memang tidak adil sama sekali bagi pelajar-pelajar yang sedia ada dan juga pengundi-pengundi pelajar tersebut. Kerana pada setiap konsert, setiap pelajar ni mempunyai pengundi-pengundi yang sebenarnya memang mempunyai strategi untuk menaikkan undian tersebut. Macam-macam cara yang dia buat. Undi berkelompok, undi daripada segi kawan-kawan dan sebagainya. Jadi memang banyak duit dilaburkan untuk pelajar tersebut. Tapi kalau ada AF masuk, seolah kita mempertikaikan dan kita seolah mempermainkan pengundi-pengundi yang begitu inginkan supaya pelajar dia sentiasa berada dan tidak disingkirkan di dalam. Tetapi mereka mempunyai peluang lagi, bukan di konsert akhir sudah, Intan. Ini masih lagi konsert ke-8, konsert ke-9, masih ada lagi. Mereka masih lagi boleh meningkatkan lagi sokongan mereka pada pelajar yang sedia ada itu berbandingkan pelajar yang baru masuk. Itu apa kata Intan? Saya rasa lain peminat tu orang apa macam you kalau you minat seseorang lain, you mesti suka yang seorang tu saja. Yang masih ada kat dalam tu mungkin dia tak minat. Maksudnya peminat bagi pelajar yang ada dekat dalam itu tidak perlu gusar. Mereka harus terus menyokong dan mendouble upkan sokongan mereka walaupun kehadiran pelajar yang diserap ni. Okey, saya sebagai cikgu, saya pernah jadi cikgu dalam AF kan. Jadi tugasan saya berat tau. Saya bukan saja mengajar buka mulut babbling macam tu saja. Saya harus mendidik pelajar saya dari segala sudut. Emosinya, semangatnya. Jadi memang kita boleh terima undi masuk, kita tak boleh kata tidak sebab benda tu sudah dikatakan kena ada. Jadi kita kena terima keadaan tu. Tetapi saya harus mendidik pelajar saya supaya kamu lebih bersemangat, kamu kena lebih kuat, lebih berusaha, lebih. Sebab itu saya berusaha sebagai guru tadi untuk mendidik semua orang, bukan dari dalam akademi itu sendiri, dari penonton pun saya didik supaya tidak kucak-kacir. Sebab memang saya akui dalam situ saya rapat dengan pelajar-pelajar dan saya dapat rasakan pelajar jadi menurun. Tapi saya tidak boleh kata dengan dia tak boleh tak setuju sebab ini adalah satu proses yang kita harus hadapi. Okey, sebelum dia melalui proses masuk ni, dia masuk proses afundi dulu. Bila afundi itu kurang, pelajar yang dikatakan berbakat tu keluar, ada pula kata penonton-penonton kita buta seni. Betul ke? Adakah itu adil? Sedangkan mereka diberikan kuasa kemudian memanglah penonton tu buta seni. Dia orang bukannya cikgu Siti Hajar. Sebab itu saya nak ajar penonton supaya buka mata berkenaan seni tu. Tapi saya rasa saya tidak setuju. Kerana kalau kita katakan bahawa pengundi itu buta seni, pengundi tidak mempunyai hak untuk memilih siapakah 16 peserta terakhir. Kerana 16 peserta terakhir ini telah dipilih oleh pihak Astro. Dan juga jadi maknanya kalau profesional. Jadi kalau kita andaikan bahawa 16 itu tidak terbaik, bermakna pemilihan pihak Astro sendiri adalah tidak terbaik. Tetapi ada yang lebih baik daripada yang lagi satu dalam 16 itu. Dalam 16 ada satu yang lebih baik daripada yang 16, mungkin lebih baik daripada yang 15. Itu saya setuju. Tetapi kalau kita tengok daripada konsep AF5 yang telah dicanangkan daripada peringkat awal mana ada sidang akhbar mengatakan tidak ada AF masuk di dalam AF5 dan juga pergi tanpa kembali. Okey. Jadi itu kata kami. Tetapi menjerit penonton di luar itu ada jeritannya amat kuat maukan masuk itu. Tapi itu juga hak you all juga, hak Astro. You terpulang pada you kalau walaupun menjerit macam mana pun dah mau lutut pun kalau you kata tak elak. Keputusan tangan you. Cakap Man. Keputusan atas keputusan you all. Macam ni lah. Kalau sampai kata melutut ke apa ke. Ibaratnya lah. Tapi tak ada sampai melutut. Yelah tahu kita masuklah sampai kata peminat buta seni ke. Rasanya tak adalah semua. Diorang ni ada yang bijak pun. Dan cuma sekarang ni macam kalau benda tu memang betul-betul berbakat, kenapa tak ada yang masuk tu?
Saya mengambil jalan tengah lah. Kadang-kadang bila kita nak kata setuju tak setuju memang macam-macam. Tetapi kalau dah pelajar itu diterima masuk, sepatutnya menjadi satu tanggungjawab pelajar untuk tunjukkan pelajar-pelajar lain yang rasa satu saingan untuk diorang. Maknanya budak ni masuk saingan pada pelajar yang ada dan pelajar yang baru saingan dalam diri dia sendiri. Ini kalau Tapi saya setakat ini saya tengok bila masuk dia mesti jadi SMS kesihan. Saya nak betulkan statement kasihan tu, saya nak betulkan sikit lah. Kalau macam dulu masa F2 pun tak ada SMS kasihan. Linda tu masuk bukan pasal kasihan. SMS tu datang pasal bakat dia masa tu. Kalau kasihan mungkin Mas yang akan dapat masuk. Yes, Datuk Mas masuk ke final tak masuk. Yalah, jelas, tapi maksud saya bila selepas masuk, bila kata simpati Mas masa tu dahsyat. Bila Linda sudah masuk, saya rasa lebih banyak pada kasihan. Jadi saya tak nafikan Mama Linda ada bakat. Tapi bakat dicampur dengan ada kasihan, dicampur maknanya itu kelebihan yang ada sedikit Linda. Ini saya ambil pendirian duduk di belakang sebelah pembangkang sekejap. Okey. Seperti apa yang Intan kata, kemungkinan berlaku SMS kasihan. Sebenarnya adalah lebih kepada SMS dendam. Maknanya pelajar ini dah keluar. Bila dia masuk, penyokongnya akan membuktikan bahawa pelajar yang terkeluar itu yang dipertikaikan masuk dalam kategori Fantasia canang sebagai dipastikan menjadi pemenang. Itu kalau pelajar tu ada fanatik fan base yang orang kata besar dan kuat. Tapi kalau sekadar nak dengar sebilangan orang ni pasal untuk nak dapatkan apa orang kata masuk tu, rasa lupakannya kot. Tapi kalau saya setuju sebenarnya, tetapi itu saya kata pelajar yang di AF masuk tu jangan senang hati lah. Bekerja sikit lah betul. Tapi sebenarnya dia senang hati juga. Sebab dia dapat lihat bahawa sokongan daripada semua pelajar tersingkir, dia dapat masuk. Sebab tu saya nak dapat masuk tak semestinya dia boleh jadi 2 hari. Saya ingin bertanya satu soalan. Kenapa tujuan untuk masuk? Adakah kerana untuk melihat pelajar tu belajar semula? Kenapa tidak? Sebagai realiti, dia dah berada dalam realiti, dia belajar di luar. Saya rasa lebih lagi, mungkin lebih banyak lagi di luar daripada di alam fantasi. Sekarang ni tinggal 2 minggu saja lagi. Masuk, kita bukan bercakap pasal musim ini saja. Kita tengok relevan dia. Masuk ini hasil juga pertama daripada asakan daripada penonton yang mahu pelajar yang berkualiti berada di luar untuk baru masuk. Dan untuk menghalalkan, caranya kita buka kepada semua yang tersingkir. Jadi caranya lebih halal kan? Daripada kita kata masuk Linda sahaja, masuk Lotte sahaja. Jadi itu mungkin kita menidakkan hak pelajar tersingkir yang lain. Kita ada Lotte di talian. Halo.